tak berapa sebenarnya fee sekolah rendah kebangsaan antarabangsa paling mahal kat Malaysia? Tujuannya, saya pun tercekik tengok nombor dia. Kalau sekolah antarabangsa yang paling bajet, korang akan spend 12,000 sampai 30,000 setahun. Mid-range pula 30,000 sampai 60,000 setahun. Tapi yang premium tier untuk sekolah tu boleh cecah 100,000 sampai 140,000 setahun. Katakan korang hantar anak korang ke sekolah rendah premium kan. Ini breakdown dia untuk 1 tahun sahaja. Yuran tuition 100,000 sampai 140,000 setahun. Yuran pendaftaran yang ini one time sahaja 5,000 sampai 20,000. Uniform dan bag 1,500 sampai 4,500. Transportation 9,000 sampai 18,000 setahun. Makanan dalam 5 sampai 9,000. Aktiviti kurikulum 2,000 sampai 10,000. So, jumlah untuk 1 tahun untuk satu anak kan? Lebih kurang 122,000 sampai 200,000. Korang rasa kalau nak hantar anak ke sekolah antarabangsa premium kan? Berapa gaji sebulan yang kita kena ada ya?